Okey, yang kelima adalah wanita selalu terlebih. Terlebih apa kak? Terlebih makan. Makanan yang tinggi apa? Gula dan tinggi garam. Akak kena tahu makanan yang tinggi gula ni benda apa. Dia memang akan buat akak stuck. Berat akak stuck. Contoh dia adalah, makanan yang tinggi gula seperti kek, kunafa, puding, jelly-jelly manis, makanan tu tak boleh kak. Dan makanan tinggi garam tak boleh. Tinggi garam ni dia menyebabkan water retention, sama dengan gula. Bila akak ambil banyak, akak minum air sangkut dalam badan, lemak cepat naik. Sebab tu berat stuck. Makanan yang tinggi garam kenapa? Jajan lah. Kopok, kepek, macam-macam snack yang ringan-ringan tu tak boleh. Hari-hari tak boleh. Kalau akak ambil seminggu sekali, okey. Kalau hari-hari dia mengganggu. Kalau seminggu sekali kan akak buat cheat day kan, cheat meal okey. Kepada wanita yang nak kurus 4 hingga 7 kilo sebulan tu, anda boleh join kelas ubah badan VistaFit ni. VistaFit akan monitor, pantau dan jaga anda supaya tak buat silap dan boleh kurus dengan cepat tau. Cara nak daftar, klik je link di bio yang saya bulatkan dan tekan je button yang saya bulatkan tu. Cepat daftar sekarang sebelum promosi tamat minggu depan.